Tak payah buka. Oh, you panjat atas ah? Boleh ke Uncle? Boleh. Sudah biasa ah. Macam ini punya berat, patut kena cas 500 ni. Satu guni 50 kg. Setengah tan Setengah tan. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel AE Vlog. Thank you kepada korang yang mana yang dah support channel ni. Okay, thank you kepada korang yang dah tekan like, ada yang komen, ada yang share dan juga ada yang tekan button subscribe. Okay, thank you. So sekarang ni vlog untuk hari ni, cerita untuk hari ni, aku nak pergi buat kerja aku, hantar barang pick up, pakai pick up. Ini aku nak pergi ke Taman Desa, silap aku ambil baja. Barang yang aku nak ambil hari ni baja, dan hantar ke mana ke Hulu Dengar, dekat ladang kambing. Kalau macam sebelum ni, aku ada buat satu video job dalam move kan. Untuk video yang kali ni sama je, aku buat job yang sama sajalah kan. Nak buat video, mana tahu ada yang berminat kerja macam ini, korang boleh cuba. Aku buat video untuk dalam move ni memang untuk saja-sajalah, dan juga untuk promosi, tapi tak disponsor oleh Lala Move. Ini sendiri punya buat. Kalau kau tengok Lala Move dekat benda-benda kecil, contoh macam Keruang ni kan, memang jarang aku nampak kereta yang ada stiker. Boleh je kita orang buka stiker tu, tak ada masalah. Macam kat JB ataupun kat KL, itu kau memang rajin dan kerap kau nampak. Kalau kau jalan kau tengok, weh Lala Move kan. Dan aku memang buat video ni khas untuk korang, supaya korang tahu Lala Move tu apa. Dan aku rasa insyaAllah satu hari nanti dekat Keluang ni akan rancak macam mana-mana besar. Sebab kat sana diorang tahu Lala Move tu apa. Dekat sini ramai yang tak tahu apa tu Lala Move. Jadi aku nak memperkenalkan Lala Move dekat korang, supaya korang boleh guna dia, dan kita orang dapatlah job yang banyak. Okay, untuk driver-driver Lala Move ni dapatlah job yang banyak, bolehlah jana pendapatan. Aku akan buat lagi job Lala Move ni. Benda yang ada kita akan buat, sebab susah sebenarnya aku nak dapatkan job. Kalau ada, insyaAllah aku akan buat. Tengok pada keadaan dan situasi. Korang janganlah hantar barang yang bukan-bukan. Contoh barang bukan-bukan ni macam barangnya haram lah. Janganlah macam tu, tak elok. Kita ni mencari rezeki yang halal, kita nak ada masalah dengan orang. Korang janganlah hantar yang bukan-bukan, takut mencurigakan. Terus sekarang aku tengah on the way sampai ke kedai, aku on balik kamera. Tak payah buka. Oh, you panjat atas ah? Okey. Betul lah ni. Macam ni lah geng kerja dia. Kadang-kadang dia yang angkat, tapi kadang-kadang kau yang kena angkat. Nasib dia, kena yang mana. Oh, nak tinggi tu. Boleh ke Uncle? Boleh. Sudah biasa lah. Macam ini punya berat, patut kena cas 500 ni. Satu guni 50 kg. Setengah tan Setengah tan. Hati-hati Uncle. Ini I like bag 20 bag naik. Boleh naik 20 bag. Mantap. Air reverse boleh Boleh. Settle. Tinggal nak hantar ke sana. Okay, so sekarang kita dah hampir sampai. Tengok ni. Nak masuk ke kebun. Tengah tunggu orang yang ambil. Nasib baik tak hujan lah. Nampak? Kering. Dah jom, kita ger. Dah sampai. Tinggal follow je. Tak tahu lah korang boleh nampak ke tidak. Bismillah. Mana dia pergi ya? Oh, di sini. Nah, meh kau ah. Ui lah. Dia punya rendang kambing dia tu. Oi, penat lah tangan aku, lengur ah. Aku rakam dia, dia rakam aku, bagus. Apa ni rakam-rakam? Apa ni rakam? Tak boleh rakam sekarang Awak nak buat apa dengan saya punya video? Hei, kambing. Bek. Ini kita melawat ladang kambing. Ladang apa? Apa nama? Company Syukur Farm. Syukur Farm.
Untuk apa? Raya Haji. Raya Haji ni untuk orang Raya Haji. Oh, dah ada booking? Tak ada. Yang dah beli 3 ekor. Oh. Aku sini aku ada buat sistem power. Sistem power ni orang tak ada, orang tu minat jaga beli kambing tapi tak ada kandang dan tak ada masa. Aku akan buat kat sini. Sistem power aku sehari seekor RM3. Kos makan. Tu berapa ekor? 1 ekor RM3? Ya betul. Oh. Baru ni customer ambil aku 2 ekor buat power. Orang Johor. Faham Harapnya korang faham sistem power. Yang tak ada kebun, tak ada masa. Member boleh tolong jaga kan. Tapi sewa lah. A sampai Z kita buat. Tapi dia sistem dia macam sewa lah. Satu hari RM3 untuk 1 ekor. A sampai Z. Siap makan satu hari berapa kali? 3 kali. 3 kali bro. Kita sendiri makan pun kadang satu hari sekali bro. Nak jimat duit. Dia Allah. Mana? Berat Dah. Aku rasa. Okay, so sekarang kita dah settle. Tu bagusnya kalau kau tengok aku punya vlog ni. Bukan setakat menghantar barang, tapi dapat menimba ilmu sedikit sebanyak tentang kambing. Macam tu. Kan? Tak pasal-pasal aku belajar pasal kambing. Itu yang bagusnya. Okay, so sekarang balik lah. Dan thank you kepada korang mana yang support vlog. Dan kita akan berjumpa di next video yang akan datang. Aku Calo. Bye bye.